Pelakon dan pengacara Syamsul Rau kini sudah mampu berjalan. Memetik laporan berita harian, aktris Amiza Aznan yang menziarahi Syamsul berkata rakannya itu semakin pulih. Biarpun pada hari kedua selepas pembedahan, Syamsul kelihatan aktif seperti orang sihat walaupun sebenarnya perlu banyak berehat. Alhamdulillah, saya lihat dia sudah boleh berjalan ke sana sini. Cuma masih berusaha mengingati beberapa perkara memandangkan baru semalam menjalani pembedahan. Saya yakin dia akan kembali sihat dan bekerja semula kerana dia seorang yang kuat semangat, katanya. Sekadar info, Syamsul, 58 tahun, baru menjalani pembedahan membuang darah beku pada otak kiri pada Sabtu susulan pendarahan. Sama-sama kita doakan beliau cepat sembuh.